team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Aksi cemerlang yang dipamerkan Pavitran Gunalan ketika membantu Malaysia berdepan Filipina bukan sahaja mendapat perhatian daripada para penyokong Harimau Melaya, malah turut menarik perhatian rakan-rakan pemain dalam kalangan bola sepak negara. Selepas persembahan yang cukup mencuri tumpuan itu, satu komen ringkas daripada Arif Aiman di Instagram Pavitran menjadi bualan dalam kalangan peminat. Walaupun hanya menggunakan dua emoji, iaitu dan, reaksi tersebut dilihat sebagai satu bentuk penghargaan terhadap aksi yang ditampilkan pemain bernombor 21 itu. Dalam dunia bola sepak, pujian tidak semestinya perlu hadir dalam bentuk ayat yang panjang. Ada kalanya, satu perkataan sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormat. Manakala dalam situasi tertentu, hanya emoji juga mampu membawa maksud yang besar. Begitulah yang berlaku apabila Arif Aiman hadir di ruangan komen hantaran Pavitran selepas aksi menentang Filipina. Komen ringkas itu mungkin kelihatan biasa kepada sesetengah pihak, namun bagi penyokong yang mengikuti perkembangan kedua-dua pemain tersebut, ia cukup menarik untuk diberikan perhatian. Pavitran sebelum ini mungkin belum berada dalam kelompok nama yang paling kerap menjadi sebutan apabila membincangkan pemain Harimau Melaya. Tetapi persembahan menentang Filipina memberikan satu lagi gambaran mengenai potensi yang dimilikinya. Dalam perlawanan antarabangsa, setiap pemain yang diberikan peluang mempunyai tanggungjawab untuk membuktikan kemampuan masing-masing. Tekanan yang hadir bersama jersey kebangsaan bukan sesuatu yang kecil kerana setiap gerakan, keputusan dan persembahan akan menjadi perhatian penyokong. Namun, Pavitran dilihat mampu memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya. Aksinya ketika menentang Filipina cukup untuk membuatkan penyokong mula memberikan perhatian lebih terhadap namanya. Apa yang dipamerkan bukan sekadar mengenai 1 atau 2 detik dalam perlawanan, tetapi bagaimana seorang pemain mampu memberikan keyakinan kepada penyokong bahawa dia mempunyai sesuatu untuk ditawarkan kepada pasukan kebangsaan. Selepas perlawanan tersebut, hantaran Pavitran di media sosial menjadi ruang untuk penyokong memberikan reaksi. Pujian dan sokongan mula memenuhi ruangan komen, termasuk daripada Arif Aiman sendiri. Pemain tersebut meninggalkan komen berupa emoji tangan melambai dan emoji api yang secara umum sering digunakan sebagai tanda sokongan, penghargaan atau menganggap sesuatu persembahan sebagai cukup mantap. Walaupun Arif Aiman tidak menulis sebarang ayat panjang, reaksi tersebut tetap menarik perhatian kerana ia datang daripada seorang pemain yang turut dikenali dalam kalangan peminat bola sepak Malaysia. Perkara ini memperlihatkan satu sisi menarik dalam hubungan sesama pemain. Apabila seseorang pemain menunjukkan persembahan yang baik, penghargaan tidak semestinya hanya datang daripada penyokong atau pihak media. Rakan-rakan pemain sendiri juga memahami usaha yang diperlukan untuk menghasilkan persembahan di atas padang. Mereka tahu tekanan yang perlu dihadapi apabila menyarung jersey kebangsaan. Lebih-lebih lagi apabila berdepan lawan dalam perlawanan antarabangsa. Atas sebab itu, komen ringkas daripada Arif Aiman tersebut boleh dianggap sebagai satu bentuk respek terhadap Pavitran. Tidak perlu ayat yang panjang. Tidak perlu pujian yang berlebihan. 2 emoji sudah cukup untuk menunjukkan bahawa persembahan Pavitran tidak terlepas daripada perhatian pemain lain. Apa yang lebih menarik ialah bagaimana penyokong pula memberikan reaksi terhadap komen Arif Aiman tersebut. Dalam ruangan balasan, terdapat pengguna yang menulis "Clear Man" kepada Arif Aiman, manakala seorang lagi memberikan komen "Next Pair Asia Cup" bersama emoji api. Komen-komen tersebut mungkin kelihatan ringkas, tetapi ia menggambarkan bagaimana penyokong sudah mula membayangkan potensi pemain-pemain yang mereka lihat sebagai sebahagian daripada masa depan Harimau Melaya. Arif Aiman sudah memberikan reaksinya.
Penyokong sudah memberikan sokongan. Kini, bola berada di kaki Pavitran. Teruskan melangkah, Pavitran Gunalan. Dan untuk Arif Aiman, respect bro.